Kita selalu dengarkan pasal 4 mazhab besar dalam Islam Sunni. Tapi pernah tak kita terfikir, di sebalik mazhab-mazhab ni sebenarnya ada 4 orang insan yang luar biasa. Dan kisah hidup diorang ni bukan setakat tentang ilmu tau, tapi tentang karakter, tentang akhlak yang boleh jadi inspirasi untuk kita sampai hari ni. Nama-nama diorang ni memang legend kan? Tapi, siapa sebenarnya mereka ni? Siapa insan-insan hebat di sebalik 4 mazhab fiqh yang agung ni? Jom kita gali dan kenal diorang dengan lebih rapat lagi. Okey, jom kita mulakan. Tengok timeline ni. Cuba perhatikan betul-betul. Nampak tak macam mana kehidupan para imam ni saling bersambung, macam bersahut-sahutan? Ini bukan kebetulan tau. Ia sebenarnya macam satu rantaian ilmu yang diwariskan dari satu gergasi ke gergasi yang seterusnya. Baiklah, kita mulakan perjalanan kita dengan yang pertama sekali. Yang paling senior antara 4 imam agung ni. Siapa lagi kalau bukan Imam Abu Hanifah, seorang perintis dari kota Kufah. Inilah dia, Imam Abu Hanifah. Nama penuh beliau Nu'man bin Thabit. Beliaulah tokoh yang meletakkan batu asas untuk salah satu mazhab yang paling besar dalam Islam. Okey, jom kita tengok sikit fakta ringkas pasal beliau. Lahir tahun 80 Hijrah dekat Kufah dan beliau hidup selama 70 tahun. Satu tempoh yang cukup panjang penuh dengan sumbangan ilmu yang tak ternilai. Dan kunyah beliau atau nama panggilan lah senang cerita, Abu Hanifah. Itulah nama yang kita semua kenal. Tapi bukan ilmu je yang hebat. Cuba tengok kepribadian beliau ni. Selain terkenal dengan ilmunya, beliau juga seorang ahli ibadah yang sangat tekun. Orangnya pemurah, baik hati dan yang paling mengagumkan, beliau tolak tawaran pangkat dan kedudukan semata-mata nak jaga integriti. Inilah dia pewatakan sebenar seorang alim ulama. Alright, dari Kufah. Sekarang jom kita ke kota suci Madinah pula. Kita nak jumpa dengan penyambung legasi yang kedua, iaitu Imam Malik. Dan inilah dia, Imam Malik bin Anas, seorang guru yang sangat disegani. Sampaikan penuntut ilmu dari seluruh ceruk dunia sanggup datang ke Madinah semata-mata nak belajar dengan beliau. Beliau lahir pada tahun 93 Hijrah dan boleh dikatakan hampir seluruh hidupnya dihabiskan di kota Nabi, Madinah. Jadi, hubungan beliau dengan kota ni sangat-sangat istimewa dan ia bukan je membentuk ilmu beliau, tapi juga jiwa dan pewatakan beliau. Ini memang satu kisah yang sangat mendalam. Betapa cintanya beliau pada Rasulullah SAW sampaikan beliau tak sanggup naik kuda dalam kota Madinah. Sebab apa? Sebab hormat pada jasad baginda yang dimakamkan di situ. Cuba bayangkan betapa halusnya adab dan betapa dalamnya rasa hormat beliau tu. Sebagai seorang guru pula, prinsip beliau memang patut kita contohi. Beliau pegang betul-betul pada prinsip ilmu tu kena dicari, bukan datang bergolek. Murid yang cari guru. Dan beliau sangat hormat pada majlis ilmu. Sampaikan nak mengajar hadis pun, beliau akan pakai wangi-wangian, pakai baju yang bersih. Malah untuk dapatkan ilmu, beliau sanggup korbankan harta sendiri. Luar biasa kan? Dan prinsip ni, murid mencari guru, ia bukan sekadar slogan tau. Ia jadi titik tolak kepada satu kisah perjalanan yang sangat-sangat hebat. Jadi, persoalannya sekarang, siapa agaknya yang sanggup mengembara jauh-jauh semata-mata nak berguru dengan tokoh hebat di Madinah ni? Jawapannya tak lain dan tak bukan Imam Ash-Shafi'i. Seorang pengembara ilmu sejati yang menjadi macam jambatan yang menyambungkan tradisi-tradisi ilmu yang hebat pada zaman tu. Satu fakta menarik, Imam Ash-Shafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Tahu tak apa yang berlaku pada tahun tu? Itulah tahun Imam Abu Hanifah wafat. Macam satu takdir kan? Seolah-olah obor ilmu tu diserahkan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Beliau lahir di Gaza, tapi Masya Allah, merata tempat beliau pergi untuk cari ilmu. Dan bila cakap pasal kesungguhan, Imam Ash-Shafi'i ni memang lain macam. Cuba kita bayangkan, beliau sanggup tinggal dengan orang Badui semata-mata nak kuasai bahasa Arab yang asli. Beliau bukan je kembara cari ilmu, tapi juga seorang yang sangat berani. Siap pertahankan kebenaran depan Khalifah Harun Ar-Rashid lagi. Walaupun ilmunya tinggi, hidupnya sangat sederhana, tapi hatinya sangat pemurah. Okey, rantaian ilmu ni tak berhenti di situ. Jom kita lengkapkan puzzle ni dengan bertemu anak murid kepada Imam Ash-Shafi'i, iaitu Imam Ahmad. Dan akhirnya, kita sampai ke Baghdad. Di sinilah kita bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliaulah pelengkap kepada rantaian emas para ulama ni. Kehidupan beliau ni boleh dikatakan satu simbol keteguhan iman bila diuji. Antara ujian paling besar dalam hidup beliau, beliau sanggup dipenjara dan diseksa semata-mata sebab pertahankan pendirian akidah beliau. Tapi imannya tak goyah sedikit pun. Langsung tak goyah.
Ini betul-betul bukti keteguhan yang subhanallah luar biasa. Dan hebatnya Imam Ahmad ni, walaupun dah jadi imam besar, dah terkenal, beliau tak pernah rasa cukup dengan ilmu, sentiasa belajar. Orangnya pula sangat pemaaf. Dan satu lagi, beliau dah hafal Al-Quran masa umur baru 9 tahun. Masya Allah, hebat sungguh. Baiklah, kita dah kenal keempat-empat tokoh agung ni. Sekarang, jom kita ambil masa sekejap untuk fikirkan apa sebenarnya impak dan nilai-nilai yang mereka wariskan untuk kita semua hari ini. Nah, ini rumusan yang paling padat dan mantap. Daripada Imam Abu Hanifah, kita belajar apa itu takwa dan integriti. Daripada Imam Malik, kita belajar tentang adab dan rasa hormat yang mendalam. Imam Asy-Syafi'i pula ajar kita pasal keberanian dan semangat ingin tahu yang tak pernah padam. Dan akhir sekali, daripada Imam Ahmad, kita dapat inspirasi tentang keteguhan iman dan besarnya jiwa seorang pemaaf. Jadi, sebagai penutup, saya tinggalkan satu soalan untuk kita fikirkan sama-sama. Daripada legasi integriti dan semangat mencari ilmu yang tak pernah putus asa yang ditinggalkan oleh keempat-empat imam ini, apa agaknya pengajaran paling besar yang boleh kita ambil dan amalkan dalam hidup kita hari ini?